faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan orang tu kena sakit jantung. Setiap apa yang saya habaq ni, kita kira dah. Aku ada berapa ni, nak kira ni, aku ada berapa faktor. Nombor 1, lelaki. Orang lelaki dapat 1 markah. Ini faktor yang kita tak boleh ubah. Faktor yang telah ditentukan sejak azali. 1, lelaki. Kedua, umur. Kalau kita orang lelaki berumur 55 tahun ke atas, kita berisiko untuk kena sakit jantung. Orang perempuan 10 tahun kemudian, 65 tahun. So kalau orang perempuan tanya sebab apa mereka lambat 10 tahun, sebab mereka putus haid biasanya pada umur 50-an, dan 10 tahun lepas tu barulah mereka ada risiko untuk kena untuk kena sakit jantung. Sebab hormon wanita ni Allah bagi kepada kaum wanita, kepada kaum Hawa, satu hadiah di mana hormon perempuan ni jaga salur darah mereka supaya salur darah mereka tak cepat tersumbat. Tapi kalau yang pondan darai tu tak kira lah. Mereka tu bukan hormon semula jadi, yang tu hormon yang mereka ambil. Jadi mereka ni tak boleh. Orang tu kalau cucuk hormon perempuan dengan harapan boleh jaga salur darah dia tu, tak jadi. Memang tak jadi. Yang jadi yang hormon semula jadi yang Allah bagi pada orang perempuan. Dan yang ketiga, keturunan. Apa yang dimaksudkan dengan keturunan? Keturunan ni macam ni. Adik-beradik dia, bapak dia, pak menakan dia, mak menakan dia, tok wan dia, ada sama ada 2, serangan jantung atau angin ahmar, stroke. Stroke dan serangan jantung ni adalah 2 penyakit yang sama tapi melibatkan organ yang berlainan. Salur darah otak tersumbat, stroke. Salur darah jantung tersumbat, serangan jantung. Jadi kalau dia ada keturunan, bapak mati serangan jantung, bapak mati dah buat bypass, bapak mati dah buat belon, maknanya dia ada sakit jantung. Abang dah buat bypass seorang lagi abang buat belon, seorang lagi abang mati dalam kereta. So keturunan mati mengejut. Biasanya disebabkan oleh masalah jantung. So 3 ni yang tak boleh diubah, yang akan dapat. Mau tak mau, tahu tak tahu, dapat. Selain pada tu, apa dia? Nombor 1 yang kita paling takut, betul-betul paling menggerunkan, penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ni, Allahu Akbar, dengan sakit jantung ni memang sinonim. Boleh dikatakan lebih pada separuh orang yang ada sakit jantung ni adalah orang kencing manis. Lelaki umur keturunan